12 bulan roadmap bagaimana untuk membina pendapatan pasif untuk tahun 2026. Masih ramai lagi sebenarnya orang yang tidak ada pendapatan pasif yang berbeza konsisten buat kerja dengan konsisten membina pendapatan pasif. So pastikan ada sistem yang membantu untuk deliver produk tersebut secara automatik kepada kita punya pelanggan tanpa kita perlu hantar secara manual. So dengan adanya kumpulan-kumpulan seperti ini, dia akan membantu bisnes kita untuk berkembang secara eksponensial. Hai, saya Muhammad Ali. Dalam channel YouTube ni saya berkongsi dengan anda tentang cara buat duit dan juga bisnes secara online. Kalau anda nak belajar tentang perkara tersebut, jangan lupa tekan button subscribe dan tekan lonceng untuk pastikan anda dapat notification setiap kali saya upload video-video yang baru. Kali ni saya nak share dengan anda tentang roadmap 12 bulan untuk membina pendapatan pasif untuk tahun 2026. Masih ramai lagi sebenarnya orang yang tidak ada pendapatan pasif yang dibuat sehingga kini. Bermaksud kalau dia bekerja dia dapat income, dan kalau dia tidak bekerja dia tidak dapat income lah. Jadi sebenarnya ada banyak potensi untuk kita jana pendapatan pasif di luar sana disebabkan ada banyak program-program affiliate, program buat duit. Kita boleh guna AI, kita boleh guna berbagai-bagai platform media sosial dan sebagainya. Walaupun mungkin bagi setengah orang nak buat pendapatan pasif ni dia rasa macam agak susah, sebab dia rasa dia perlu ada satu projek yang sempurna baru dapat jana pendapatan pasif. Sebenarnya tidak. Okey, yang lebih penting untuk buat pendapatan pasif ini adalah konsisten. Konsisten bukanlah konsisten buat kerja, tapi konsisten membina pendapatan pasif itu sendiri. Berbeza konsisten buat kerja dengan konsisten membina pendapatan pasif. Bila kita sebut bekerja secara konsisten ni, memang itu bekerjalah kan, pendapatan aktif itu bukan pendapatan pasif. Tetapi untuk pendapatan pasif ini kita kena membina sistem. Okey, jadi untuk 2 bulan pertama kita kena menguasai kemahiran asas terlebih dahulu. Ada banyak sebenarnya di luar sana, tetapi saya highlight beberapa perkara penting lah. Yang pertama adalah penulisan iklan ringkas. Belajar bagaimana untuk membuat ayat-ayat penulisan ringkas. Sebab apa benda ni penting? Sebab dalam media sosial sekarang kita boleh gunakan X, kita boleh gunakan Thread, kita boleh gunakan Facebook, kita boleh gunakan berbagai-bagai media sosial yang mana kita boleh menulis secara ringkas tetapi benda itu berkesan ataupun boleh convert sale. Maknanya kita kena belajar penulisan yang berpengaruh. Okey, dalam tempoh 2 bulan ni, 2 bulan pertama tu belajar. Okey, so nak belajar benda ni sebab dia bukan boleh main try and error saja, tidak. Dia ada psikologi dia apabila kita nak menulis ni. So kalau tulisan kita mempunyai impact, maknanya tulisan kita ni akan dapat membantu kita untuk menarik audien. Okay, so kadang-kadang kita sentiasa menulis setiap hari tetapi penulisan kita itu tidak memberi apa-apa perkembangan dalam kita punya branding ataupun dalam kita punya media sosial. So benda ini penting, dan benda ni kena belajar. Jadi anda boleh Google, anda boleh cari guru-guru copywriting, anda boleh tengok dekat YouTube ke, belajar tentang ayat-ayat copywriting. Yang kedua, menghasilkan konten pendek. Konten pendek ni maksudnya menghasilkan video-video pendek lah. Media sosial sekarang ni sedang push konten-konten ataupun video-video pendek. Jadi benda ini juga kita kena kuasai. Dalam tempoh 2 bulan ni belajar dan cuba praktikkan. Ini penting. Seterusnya, asas jualan. Bagaimana untuk menjual secara online ni, yang pertamanya kita kena belajar tentang psikologi manusia. Okey, mengenali manusia, bagaimana orang membuat keputusan untuk membeli sesuatu produk. Jadi tak perlulah lama-lama belajar sampai 1 tahun kan. Ambil masa 2 bulan je belajar, dan seterusnya belajar pemasaran dan juga AI. Sekarang ni lebih senang. Kalau anda tak pandai psikologi ke apa semua tadi kan, anda boleh tanya ChatGPT, anda boleh tanya AI. So dia akan membantu anda. Seterusnya, pilih satu produk yang ada pendapatan berulang. Jadi waktu ni anda dah perlu memilih sebuah produk yang mempunyai permintaan. So macam mana benda tu, anda kena study lah, anda kena buat research sikit kan, tengok produk-produk yang sesuai, produk-produk yang menarik perhatian orang ramai. Seterusnya, potensi pendapatan berulang, langganan, komisen, afiliasi berulang ataupun produk digital. Jadi sebaiknya produk yang nak dijual ni biarlah produk itu mempunyai bayaran ulangan. Sama ada kalau anda buat produk digital, contoh anda jual e-book. Okey, e-book ni dia bukanlah produk yang orang bayar tiap-tiap bulan, sekali beli saja. So macam mana nak pastikan ada bayaran bulanan tu? Anda boleh buat kos ataupun anda boleh buat kelas secara bulanan. Kelas secara bulanan mungkin tahun pertama benda tu jadi satu kerja yang aktif, tetapi untuk tahun kedua video itu anda just setiap bulan anda release kepada user-user anda secara berperingkat, yang menyebabkan orang akan membayar secara berulang.
Okey, so kena fikirkan cara untuk pastikan produk ini orang bayar secara berulang. Modal permulaan yang rendah atau kosong dan tiada pengurusan inventory post yang diperlukan. Sebab kena ingat sekarang ni kita nak jana pendapatan pasif dan kita nak buat seorang diri dulu. Okey, so kalau kita nak buat pendapatan pasif dengan ada kapasiti gudang, ada pekerja-pekerja, itu cerita lain. Kan sekarang ni kita nak buat sendiri, jadi kita tak naklah ada gudang kan ataupun tempat simpan barang, lepas tu nak kena packing barang, nak kena pergi hantar, macam mana kita nak dapat pendapatan pasif sebab banyak kerja kena buat kan. Jadi pilih produk yang tidak ada perkara-perkara ini. Okey, seterusnya bulan 4 sehingga bulan 6 tambah lagi 2 bulan, binalah sistem automation. Yang pertama yang paling penting adalah sistem automasi follow up. Follow up kita punya audien, kita punya prospek kan, supaya kita dapat melakukan jualan secara automatik. Dan bukanlah kata kita tak nak menjawab mesej-mesej ataupun communication dengan kita punya audien, tapi kalau terlalu banyak ataupun kita nak kena uruskan semua benda tu secara manual, maka kita tak akan dapat jana pendapatan pasif. Jadi kita kena ada juga automation punya follow up, sama ada di WhatsApp ataupun menggunakan email, supaya benda ni boleh bekerja untuk kita, follow up kita punya klien, dan benda tu membantu untuk convert sale secara automatik. Seterusnya, automasikan konten. Sekarang ni banyak AI software-software yang boleh membantu untuk kita hasilkan konten menggunakan AI dan jadikan benda tu automatik. So walaupun bukan orang kata automatik 100%, kalaulah sebulan kita ambil masa, contohnya dalam beberapa hari saja, 3-4 hari buat konten, and then seterusnya kita schedule sahaja untuk konten itu publish dalam tempoh sebulan pun dah okey dah kan. Yang penting ada para automatik tu untuk peringkat awal. Seterusnya, automasikan penghantaran produk. Maknanya automasikan penghantaran produk ni produk digital lah terutamanya. Kita buat produk digital, sama ada course, sama ada e-book, sama ada video. So pastikan ada sistem yang membantu untuk deliver produk tersebut secara automatik kepada kita punya pelanggan tanpa kita perlu hantar secara manual. Seterusnya, bulan 6 hingga bulan 12, lagi 6 bulan yang terakhir ni, walaupun mungkin 6 bulan pertama tu kita dah ada bisnes, dah ada produk yang dah okey lah kan, dah boleh menjual. Jadi elakkan godaan untuk mulakan projek baru lagi. Okey, sebaliknya fokus kepada kemaskini dan tambah baik konten yang sedia ada tu, dan pastikan konten itu diupdate ataupun diupload secara berkala. Maknanya biarlah benda tu jadi konsisten dulu. Selenggara dan optimumkan sistem automasi. Macam tadi kan saya sebut, mula-mula peringkat awal tu automasikan konten dengan follow up semua tu kan, dia separa dulu kan. Jadi kita cuba usaha lagi supaya dia jadi sepenuhnya fully automatic. Seterusnya, terus tingkatkan kemahiran pemasaran anda. Maknanya sebab jualan ni kalau dah ada, maknanya bisnes kita, produk kita ni kalau dah ada jualan yang okey lah kan, taklah besar sangat, okey maknanya bermaksud di situ memang bisnes kita okey lah. Cuma bila kita nak tingkatkan income, kita kena tambah kita punya ilmu kemahiran pemasaran tu. So bila ilmu kemahiran ataupun kita punya marketing tu meningkat, so kita punya jualan pun akan meningkat. So bina komuniti dan aktif berkomunikasi. Jadi kita tak boleh buat bisnes ataupun nak menjual barang ni just let go macam tu saja. Kita kena binalah komuniti dengan klien-klien kita, sama ada bina komuniti tu untuk pelanggan saja ataupun orang-orang yang berminat untuk menjual produk-produk kita sebagai agent, sebagai affiliate dan sebagainya. So dengan adanya kumpulan-kumpulan seperti ini, dia akan membantu bisnes kita untuk berkembang secara exponential. Berkembang lagi secara exponential. Jadi usaha kita ataupun tugas kita makin lama jadi makin kecil, tetapi bisnes kita makin grow, makin berkembang sebab kita ada komuniti, sebab sistem kita dah fully automatic, konten semua flow yang kita bina tu sudah pun ditambah baik untuk menjadikan bisnes kita automatic. So kalau anda nak belajar lebih lanjut tentang bagaimana sebenarnya nak membina passive income, bagaimana nak membina kebebasan, kebebasan masa, kebebasan kewangan dan kebebasan memilih, saya ada sediakan satu kelas untuk anda yang saya namakan sebagai My Freedom Project. So kelas ni tentang apa? Ia adalah tentang strategi membina kebebasan. Kelas online, secara live, tetapi kalau anda tidak dapat hadir ketika kelas dijalankan ataupun anda tengok video ni selepas kelas dah tamat, jangan risau, ada rakaman disediakan. Dan juga kami sediakan group support supaya kita boleh berkomunikasi dengan projek-projek yang anda nak buat nanti. Anda ada pertanyaan kan, anda mungkin rasa macam tak confident nak pilih produk dan sebagainya, so kita boleh berbual. So seterusnya, lifetime member. Lifetime member ni maknanya sekali je anda bayar, sekali je anda join, lepas tu anda dah tak perlu nak fikir bayar lagi kemudian tu, tak perlu. Sebab apa? Sebab benda ni lifetime. Sekali anda dapat akses, so kelas
kelas-kelas akan datang pun anda boleh join secara percuma. And then anda dapat join VIP, member dan juga affiliate. So VIP ni VIP apa? VIP dalam website saya iaitu nama dia Azadel, dan jadi affiliate Azadel. Maksudnya apa? Maksudnya kalau VIP ni anda akan dapat join lagi kelas-kelas lain secara percuma, yang mana kelas yang terutamanya kelas marketing, kelas nak buat presentation, kelas nak buat live dan sebagainya, ada saya sediakan untuk ahli-ahli VIP ni. So sesuailah dengan strategi yang pada bulan pertama dan kedua tu, kita kena apa? Kita kena improve diri kita, kita kena tingkatkan ilmu kita, kita kena upgrade diri kita. Seterusnya affiliate, maknanya anda boleh jana income lah. So anda boleh promote kelas My Freedom Project ke, kelas YouTube ke, kelas AI ke, kelas-kelas lain yang ada Azadel sediakan ataupun saya sediakan, dan anda akan dapat commission sehingga 40% hasil daripada jualan tersebut. So bagaimana nak join kelas ni? Anda boleh pergi ke www.kedaiklik.com/mfp. Jadi saya doakan anda dapat bina satu pendapatan pasif untuk tahun 2026 ini, bermula dengan mungkin RM10 dulu sehari, kemudian naik RM20, naik RM30, RM50 hingga RM100 sehari secara pasif. So kalau nak belajar lebih detail, jangan lupalah join kelas My Freedom Project ni. Saya akan cerita kepada anda lebih detail lagi bagaimana struktur untuk bina pendapatan pasif itu, apakah produk yang anda perlu buat, dan bagaimana untuk merangka anda punya strategi. Okey, boleh tengok link pada bahagian description ataupun pada pin komen di bawah. Boleh klik di situ untuk baca lebih lanjut tentang MFP. Dan kita jumpa lagi dalam video-video yang akan datang. Jangan lupa tekan button subscribe dan tekan lonceng untuk pastikan anda dapat notification setiap kali saya upload video-video yang baru. Jumpa lagi. Bye-bye.